Kenapa perlu cas untuk bodywork kalau body korang macam ni? Inilah sebab dia. Kita kena simen dulu. So kawasan yang bertanda ni, yang warna putih ni, kalau korang perasan, ini adalah part yang simen. So simen ni, lepas simen kita orang gosok balik bagi rata. So bagi korang faham kenapa kita cas, tak mahal pun kita cas. Untuk satu bonet ni, anggaran dia dalam RM30 ke RM50 saja. Kalau minor lah. Selalunya dalam RM50 ke RM30 je bang. So sebelum wrap, pastikan bonet korang okey. Kalau tak okey pun kita orang boleh buat. Kita orang boleh buat juga defect-defect kecil-kecil. So kita orang memang boleh settlekan masalah abang. Untuk spek pula abang boleh pilih. Kita ada banyak jenis. Untuk spek, abang jangan risau. Abang ada pilihan ceramic carbon, glossy black, forged carbon, ghost pun ada, merah pun ada. Yang ini pun ada bang. Ini black forged carbon, laku gila. Dan ini rainbow forged carbon. So abang boleh pilih abang nak yang macam mana pun. Untuk asuran, kita ada SP letter, automate, direct lending pun ada. Abang pilih abang nak bayar asuran ke, abang nak bayar cash ke, bayar kad pun kita orang ada. Abang pilih je.